Okay, Assalamualaikum semua. Kembali lagi ke channel Low Budget Hobby. Okay, untuk minggu ni aku dah dapatkan packaging tapi lebih sikit pada biasa lah. Dia tak jadi low lah, tapi kekal bawah 100 lah, Alhamdulillah. So kita didatangi dengan 4 Inferno X dan 2 Mega Evolution. Ini kita punya collection kita lah untuk minggu ni. So tanpa membuang masa, kita akan buka pack satu persatu. Rasanya aku nak buka ni lah, Inferno X ni aku buka dua-dua lah. Cepat sikit, aku video lama-lama. Berat sikit yang ni. Okey. Kadang-kadang tu ada beberapa tu kita dah ada koleksi dia kan. Itu saja. Okey, dua pack yang berikutnya. Susah nak dapat, mana tahu kan boleh dapat yang gold ke kan. SIR ke, ke mana IR 1. Takkan tak ada langsung 4 pack ni. Minggu lepas yang masa video collection aku yang dalam kereta tu okey je. Dapat EX 2. Ini langsung tak ada bhai. Tapi kita tak boleh mengharapkan apa-apalah. Flygon, wow. Flygon holo, Valkyrie bersolo. Moltres, itu sahaja guys kita punya. Untuk kita punya Japanese set Inferno X, itu sahaja. Sekarang ni kita nak start mana dulu ni? Start dengan Venusaur lah. Okay, kita start dengan Venusaur. Yes. Wow. Energy. Young Goose. Bunny, Rare Candy, SQ, Lily, Spark, Solo, IR. IR guys. Adakah double? Tidak, Alakazam. Yes. Itu dia kita punya. IR. Mantap. Yes. Okay. Pack untuk Venusaur dah membuahkan hasil. Mari kita tengok untuk pack Lucario, Mega Lucario. Ini mudah sikit buka.
Oh, Fire Energy favorite. Fire Energy. Bulbasaur. Pokemon Center Lady. Oh, Riolu. Nikit. Fairy. Boss. Oh, oh, Grumpig. Yeah! Kecing-kecing. Yes! Itu dia. Dua-dua ada hit, bye. Mantap kali. Mantap kali. Alhamdulillah. Dua-dua ada hit. Mantap. Okay, tak apa pun. Ini masuk dalam location. Masuk dalam location kita. Alhamdulillah. Okay, itu sahaja video untuk kali ini. Assalamualaikum.